5 kesalahan tabiat makan rakyat Malaysia yang menggemukkan. Ianya memang disahkan oleh pakar pemakanan daripada Universiti Teknologi MARA. So, dengar sampai habis sebab nombor 5 ramai yang buat tanpa sedar ianya adalah sesuatu yang menggemukkan you all. Pertama, kurang pengambilan sayur-sayuran dalam pemakanan you all. Yang kedua, sumber karbohidrat kita terlampau banyak. You bayangkan kita makan tengah hari, nasi banyak mana, lauk kita ambil sikit saja, sayur lagi sikit. So, tindakan kita untuk ambil nasi bertimbun itu adalah satu kesilapan dan kesalahan yang fatal. Kesilapan yang ketiga ialah kurangnya portion protein dalam pemakanan. Ini memang kita rakyat Malaysia buat. Kita makan nasi goreng, mi goreng, apa saja yang goreng. You kira berapa ketul protein yang ada. Nasi bertimbun, protein pun kurang. You pergilah mana-mana kedai ataupun you buat sendiri. Itulah konsep pemakanan kita yang silap. Kesilapan yang keempat ialah pemilihan snacking. Waktu luar daripada sarapan, tengah hari dan makan malam, pemilihan snacking kita adalah kebanyakannya ialah karbohidrat dan mempunyai kandungan sodium yang tinggi, gula yang tinggi. Kita pergi kafe, kita makan cake slice, kita minum air manis, kita duduk rumah, kita layan popcorn dan kerepek ubi. Snacking kita tak pilih sesuatu yang lebih baik seperti buah-buahan ataupun kekacang. Dan kesilapan yang kelima, ramai yang kita buat tanpa sedar yang menggemukkan you all ialah makan bersulam air manis. Kalau you pergi kedai, you order nasi goreng, mi goreng, you tambah juga air manis. Nescafe Beng, teh Beng, Milo Beng, teh tarik, Nescafe tarik. Ini adalah sesuatu yang sangat tak baik. Bila you dah makan nasi yang banyak, you tambah pula dengan air yang tinggi gula. Ianya akan mengganggu proses tubuh you untuk turunkan berat badan. Moga ilmu hari ini memberi manfaat kepada you. Kalau you sedar ianya ada satu kesilapan dan kesalahan dalam pemakanan you all betulkan secara perlahan-lahan. Jangan drastically. Dan jangan lupa juga follow saya, like, comment, share dan repost video ni. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye-bye.